ni saya duduk di air terjun Lanta Maklum Kuala Kerat. Nok royaknya tempat ni sangatlah comel, sangat bersih. Tapi hanya 4x4 saja boleh masuk. Disebabkan tempat ni masih baru dan juga bersih, kita minta tolonglah orang ramai ni supaya jagalah kebersihan tempat ni. Tambah pula kawasan air terjun Hok belah atas ni menjadi punca air sebahagian daripada penduduk Kampung Cucuh Teri. Lanta Maklum ni memang sesuai untuk kita jadikan tempat untuk santai-santai sebabnya dia punya tempat sangat bersih. Itu saja hari ni untuk destinasi hari ni dalam rancangan Santai Mano. Semoga kita berjumpa lagi di segmen akan datang hanya di Kelate Kreatif TV. Assalamualaikum. Salam saya. Bye.